Sirah. Tajuk pertama selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni ibu susuan pertama. Sebagai seorang ibu, Aminah turut menyusukan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, beliau hanya dapat menyusukan baginda selama 3 hari sahaja. Selepas itu, Aminah menyerahkan baginda kepada ibu susuannya yang pertama, iaitu Suwaibatul Islamiyah. Suwaibatul Islamiyah merupakan hamba kepada Abu Lahab. Beliau juga mempunyai seorang anak kecil. Suwaibatul Islamiyah menyusukan Nabi Muhammad SAW selama beberapa hari sahaja sementara menanti kedatangan ibu susuan dari kampung.